Tahukah anda apa itu pasar? Pasar bukanlah sekadar tempat untuk berjual beli, tapi ia adalah cerminan kebersihan, imej dan gaya hidup sesebuah komuniti. Contohnya, pasar Otoko di Bangkok, Thailand. Lantainya sentiasa kering, zon jualan tersusun dan pengurusan sisa yang sangat efisien. Peniaga di sana dilatih jaga kebersihan setiap masa. Malah pasar itu diiktiraf antara pasar paling bersih di dunia. Persoalannya, mampukah pasar Selayang melangkah ke arah pasar pintar bersih seperti Otoko? Lantai yang basah di Pasar Selayang dapat memberi beberapa kesan negatif kepada para pengunjung. Antaranya adalah risiko pengunjung tergelincir dan cedera jika terjatuh. Selain itu, air bertakung juga boleh menjadi punca kepada bakteria dan kulat. Pelanggan atau pengunjung akan rasa tidak selesa dan imej pasar akan jadi kurang moden. Selepas kami melakukan beberapa tinjauan, kami mendapati di Pasar Selayang mengalami beberapa masalah utama. Yang pertama adalah kawasan ikan, daging dan ayam basah akibat ais yang cair. Isu terakhir yang kami dapati adalah pelanggan perlu memakai kasut getah untuk datang ke pasar ini. Ada. Langkah saya kalau nak elakkan rasa, kita kena buka banyak longkang dan kawasan yang semua takut ataupun kurangkan pembuangan air sembarangan. Ada je yang orang tua selalu komplain lah sebab orang tak boleh jalan dengan betul kan. Diorang takut betul. Biasa kalau lantai licin ni sebab bahagian lantai ni kan licin sangat. Kalau kita jalan pun kita sendiri pun boleh jatuh. Sebab kadang-kadang kat sini ada yang ada bom berat sampah rata-rata, jadi diorang takutlah jatuh lagi dengan air lagi. Ada setengah, ada yang ada kes berapa tahun kan. Dan orang ini lantai licin, bau dan itu tak boleh jadikan saya. Tapi saya dah nampak ada orang hampir mengalami salah. Saya rasa pekerja kena edit lah kalau nampak lantai itu dalam basah berair dan terus sapu buang air kat bawah. Apabila lantai ni basah, dia boleh jadi punca kepada bakteria, boleh kulat pun boleh, virus membiak pun boleh. Ia juga tarik serangga ataupun mendatangkan penarikan untuk serangga perosak seperti lalat dan lipas. Selain itu juga pelanggan ataupun pekerja yang melalui kawasan tersebut, yang lantai yang basah ni, boleh menyebabkan tergelincir dan mendatangkan kecederaan. Dalam jangka masa panjang, ianya meningkatkan risiko penyakit balon air dan pencemaran makanan. Kalau kita lihat pasar Otoko di Bangkok, kalau tak silap saya, merupakan sebuah pasar yang sangat bersih dan mempunyai satu sistem saliran sistematik yang baik, dan dia menggunakan lantai anti gelincir di pasar tersebut. So kalau kita lihat keadaan ini merupakan salah satu hierarki kontrol yang terbaik lah, di mana dia menggunakan kawalan secara kejuruteraan. So untuk kita aplikasi di Pasar Selayang, kita boleh menggunakan pelbagai hierarki kontrol lah yang ada. Namun pendekatan yang kumpulan you all ataupun pelatih buat adalah berkenaan dengan teknologi sensor untuk mengesan lantai basah lebih awal. So mungkin dengan pendekatan yang you all lakukan, ia boleh membantu mengurangkan risiko kepada lantai licin yang boleh menyebabkan pekerja terjatuh. Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah ini, kumpulan kami telah mencipta Dry Tech Selayang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alat ini, sila datanglah ke booth kami.